Janganlah kayu repuk, ketuk patah. Cuba cari ketuk tu macam ibarat kita layang je. Cuba cari tu. Kita tengok macam mana. Bila dah dapat satu tempat tu, fokus kat tempat tu lagi. Cuba abang try ketuk atas sikit tu. Macam mana bunyi? Okey, lagi. Okey, ni tak sedap kan? Cuba cari yang bunyi yang kuat. Cari tu. Cuba cari lagi, tak kisahlah mana-mana pun. Cuba nak tunjuk. Cuba tu. Dipandang. Okay. Nampak? So kalau dah dapat yang spot tu, teruskan itu. Ada something lah. Iaitu. Jaga sikit pandai cari dia punya. Kuat lah. Kuat. Tak bunyi kan? Nampaknya. Sampai sana ni. Ini kurang kan? Dia kena. Pelanting. Banting juga. Dengar tak bunyi dia? Dengar? Ni kita kena pandai lah cari tempat dia ketuk dia. Lagi nyaring, kita ketuk kuat dah situ. Kita test tu. Ting 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 ting. Mana yang kuat lah. Kena pandai lah. Jadi bila kita dah